Jumpa. Ciao lu. Cepat. Kau tengok apa benda ni? Kau bising lah Sia. Dia kan perempuan. Perempuan pun perangai macam ayam. Apa kau cakap? Guru je. Dah lama aku cari kau. Aku sebenarnya dah lama crush kat kau. Kau memang pekik. Kepala bapak kau. Kau nak tahu tak? Kau nak beritahu tapi asyik lupa. Lepas tu tak beritahu. Apa? Kan dah kata dah. Kau asyik lupa. Aku penat lah hari-hari macam ni. Baik, kau tak payah cakap lah. Cakap apa? Cakap apa? Aku lupa lah. Nampak tu? Kau lupa lagi. Iya, geram betul lah aku. Girlfriend aku break up dengan aku lagi lah. Tu lah kau. Siapa suruh kening kau tebal sangat? Aku suruh kau potong, kau tak nak. Tapi orang cakap perempuan tengok dalam bukan tengok luar. Girlfriend? Kau lah. Bukan dalam. Kiki ada bukan. Patutlah kecil. Sorry sedap pun. Sini aku tengok kau. Kenapa suara aku macam ni? Aduh. Dah. Jangan menari dah. Kau keluar, woi. Otak kau dekat celah ketiak bapak kau ke? Kau bayar hutang kau sekarang. Parah buaya ni. Ambil ni. Aduh, dagu aku. Weh, kau tahu tak? Apa benda? Kau let go ke sebab I never let go of you? Kau ingat kau menang ke? Aku teringat lagi aku pernah jatuh macam tu. Aku rasa dia percaya dengan pick up line kau. Aku tak boleh menyanyi lagi dah sebab ada anak pun pergi fakah dia dekat aku. Ada ke patut? Hina sangat ke aku ni? Ini semua salah KFC. Kau biawak ke buaya? Akan aku balas dendam kat dunia ni. Aku kembali. Astaghfirullahalazim. Korang naik kat datang buat kerja dekat office tu. Aku menyampah lah tengok muka dia tu. Lah bukan dia ambil cuti ke hari ni? Dia sengaja nak datang sebab nak kacau kita. Memang tak ada akhlak. Serbu budak tu. Mana dia orang? Biasanya kacau aku. Matilah kau. Uish, siapa siap? Serah. Kau nak buat apa? Kepala budak. Serah. Tak baik. Maaf. Apa kau buka member aku? Maaf. Makan budak. Tak apalah. Asyik main game je, bacalah buku. Nanti aku. Benar aku. Padahal nasi lemak KFC, maaf, ikan bilis tak ada. Kenapa tak ikan bilis? Mana aku tahu? Bawa sini. Lentak kau dah. Ish. Bagi aku masuk. Mata aku ah. Weh, ada vet. Aku tersangkut. Bawa kerja elok-elok ah. Tanya anda kalah. Tak ada jadi. Woi. Siapa? Ngeri. Sebab kau lah aku kalah. Lah apa aku buat? Aku tak buat apa-apa pun. Aku tak kacau kau pun. Tak ada alasan controller aku rosak. Aku nak kau beli yang baru. Lah kau beli lah sendiri. Aku mana ada duit. Sampai kau receh pada Isuki Kibachi Takoyaki Sashimi Onigiri Suzuki Honda Civic Toyota Subaru. Kau cakap apa ni? Aku tak faham lah bahasa Weibo. Kau cakap lah bahasa Melayu. Boleh tak? Kita belajar matematik. Kau ada RM3. Tu duit raya kau. RM3. Aku pergi curi RM2 kau. Sekarang aku nak kau bagi tahu. Sekarang kau ada berapa ringgit? 50. Bodoh! Weh Foxy, kau nak tahu tak? Ramai yang jealous dengan kecantikan aku ni. Kalau kau tak percaya, cuba kau tengok dia. Cincin! Aku sunat kepala kau.
Weh, jangan lah. Tak baik tau. Sakitkan perempuan. Dia ni perempuan ke? Kau ni geli lah aku dengar. Dia nak ganti puasa. Dia baru nak sahur. Nak puasa kenalah berakal. Uish. Kita orang ni geng Pepsi. Kau dah minum Pepsi ke belum ha? Kalau kau tak, jaga lah. Oi, korang. Kita orang ni geng Coca-Cola. Korang buat apa dengan kawan kita orang, ha? Kita orang ni geng Pepsi, anjing. Kau ni memang bodoh. Ya. Tush. Ya. Tush. Tolong. Sini kau. Tush. Ui, dia terbang, weh. Aku terbang juga, weh. Kau nak pergi mana? Ya, tush. Aduh. Wah. Tush. Aduh. Weh. Tu ya, push. Aduh. Rasakan ni. Wah, tolong. Weh, telinga aku. Aduh. Weh. Weh. Aku boleh terbang. Aduh. Haha. Tush. Aduh. Lah, tak kena. Oi, tak kena. Tush. Coca-Cola lagi bagus lah. Pepsi no. Aduh. Weh, tak kena. Tush ada. Oi. Aduh, panas. Selamat tinggal. Mea. Aduh. Ni lah penamat kau. Tush ini. Tush. Tubuh. Aduh. Coca-Cola. Coca-Cola. Minum air Coca-Cola ni. Minumlah kamu, ha? Aku hidup balik. Selamat datang. Encik cari apa? Sekarang ni aku nak tanya kau, dekat sini ada spender percuma tak? Spender tu kau suruh mak kau beli sendirilah. Kat sini mana ada spender percuma? Tak ada, kau tipu. Kau tengok tempat ni macam ada spender percuma ke? Tak ada kan? Aku mana ada spender lebih untuk kau? Hei, kau orang yang ke-10 tanya spender tu, kau tahu tak? Kau nak kisah kau gelap kan? Kau pun sama je. Ya memang. Kalau memang betul tak ada spender percuma, aku bagi tahu semua orang yang kau tipu. Kau nak ke? La ilaha illallah. Aku tak ada spender percuma. Aku tak tipu. Aku tak ada spender percuma. Aku benar dengan customer macam kau ni. Kau tak nak jujur Sini aku bagi kau satu pick up line yang aku ada. Apa beza kau dengan sejarah? Sejarah tu masa lepas. Kau tu masa depan aku. Patutlah kau singgah sebab kau gatal sangat. Kau dengan mak kau tak beli lagi spender sendiri. Kau jangan main-main dengan aku. Aku ni ketua buaya darat. Kalau kau tak bagi spender percuma tu, aku tembak kau. Kau ni tak faham bahasa ke? Ni kedai tayar bukan kedai spender. Kau lah sikit. Aku tak ada spender tu. Letak tepi lah pistol RM2 kau tu. RM2 kau kata. Aku beli ni RM10,000 tau. RM2 ke RM10,000 ke? Spender sendiri pun kau tak nak beli. Kalau kau nak sangat spender, sini aku sumbat spender babi dalam mulut kau. Jangan. Kau makan spender tu. Kau makan spender tu. Aku tak pernah dengan kau.
Gori-gori, cepatlah sikit makan tu. Aku nak pergi ni. Aku tinggalkan kau tahu. Rasa macam ketiak basah. Kau pernah rasa ke ketiak basah? Pernah aku masak untuk kau. Kau tahu tak? Jaga mulut tu dekat anak orang. Semua orang ada pendapat. Kau tak boleh paksa dia cakap sedap. Betul dia kata tu, Roxanne. Tak apa, nanti aku ajar kau masak. Sorry makanan dia tu teruk sangat. Ajar? Makanan kau tu teruk dari aku. Kau ajar aku makan ada. Aku nak mancing bersusah. Apa ni bising-bising ni? Dah lah. Aku pergi dari sini. Roxanne, tunggu. Aku pun tak tahulah kenapa dia buat macam tu. Aku rasa ada jin dalam badan dia. Tak kisahlah kalau badan dia tu ada jin ke tak ada ke. Yang aku tahu makanan ni tak sedap. Alah, kau janganlah cakap macam tu. Dia dah usaha untuk kau. Tapi kan, aku pun tak suka masakan dia. Tak baik cakap macam tu tau. Dah lah, aku nak kena pergi dah ni. Cepat sikit makan tu. Aku sumbat dalam muka kau tu nanti. Tahu lah.